Okey, kita teruskan lagi ke dunia dunia Yop. Okey. Yop, wak kat belakang tu apa benda tu? Wak kerja apa tu? Yop nak bagi pokok ni mandi jap. Bagi mandi bagi air Yop. Bagi air, bagi. Bagi air. Bagi dia Jadi minum. salah satu sumber pokok nak hidup Yop, air Yop. Air lah. Air. Jadi pokok pun memerlukan air untuk hidup Yop. Betul tak Yop? Ya, rajin Yop ni. Dah menanam. Orang kata bahagian pertanian ni patutlah pokok sihat Yop. Yop. Alhamdulillah, Yop jaga dengan penuh kasih sayang. Okey Yop, nak tanya, kalau Yop rasa panas dahaga, Yop pun cari air. Cari air. Jadi pokok ni Sama kalau je cuaca macam panas, manusia. kalau cuaca panas macam ni dia perlukan air juga Yop. Perlukan air, dia pun macam manusia juga. Oh, tengok ke daun Yop, cukup sihat Yop. Hijaunya. Kalau dia kuning daun ni maknanya dia tak sihat tu. Oh, Yop jadi macam perasan kalau pokok pun kalau dia tak sihat Yop. Ya, dia macam kita lah. Oh, macam kita juga Yop. Manusia kalau tak ada makan tak minum, kering lah dia. Kalau Yop tak sihat, kita pergi klinik Yop deh. Pergi klinik. Kalau pokok tak sihat ni, kita pulihkan dia. Kita boleh ke dia? Kita lah dia doktor dia. Kita lah doktor dia. Okey Yop, ni pokok apa ni Yop? Yop siram ni. Ini pokok kunyit. Pokok kunyit yang kat bawah tu, yang ni ular raja ke Yop? Oh, ini kunyit bawah ni, ini ular raja. Ular raja. Itu pun salah satu pokok ular herba Yop dah. Betul. Ni Yop makan ya. Oh, Yop. Yop makan. Okey. Ya, tidak salah yang mana Yop? Dia organik. Organik. Ya, cantik Yop. Oh, macam tu je Yop. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak Yop makan. Jadi orang kata dalam kita makan ni menjaga kesihatan pun kita boleh amalkan pucuk-pucuk yang orang kata buat ulang. Betul tak Yop? Betul. Ya, Yop siram ni. InsyaAllah ni, kalau jambu batu ni, pokok kunyit keluar hasil, pokok cili, pokok nanas kita ada MD2 Yop. MD2 kalau berbuah nanti kita belah kita makan Yop. Makan. Ya, ni pokok apa ni Yop? Jenis pokok yang melekat atas pagar. Kacang panjang. Kacang panjang dengan kacang botol Yop. Oh. Ya, dia tak keluarkan hasil lagi. Okey Yop. Oh, Yop rajin siram pokok Yop rajin. Ya. Kalau Yop tak rajin, pokok ni akan mati. Akan mati. Ya, tu Yop tu tengah siram pokok ni. Ya, sahabat. Jadi kalau kita pakai teknologi sahabat, Yop, kita Yop. Nak tembak tu? Yop nak tembak pokok, ada lagi satu kat depan tu. Ya, rajin. Oh, ni pokok tebikai pun ada Yop ni. Tebikai ni Yop dah makan dah tu. Ingat tak Yop makan tu? Ya. Rangup, manis. Oh, menjadi Jadi. Oh, nanti kalau buah ni ada kita buat konten lagi. Ada kalau buah tu nanti kita berkongsi ilmu buah temika tu dah berbuah. Betul. Kita akan share. Ya, sekarang ni kita duduk petik, makan ni 4 bulan. Sahabat. Sama tinggi dengan Yop lah ni. Ya, cantik ke Oh, ni dalam seminggu 2 minggu lagi kita boleh makan lagi Yop. Hasil dia. Betul. Okey, Yop rajin Ya, mesti hidup ni kena rajin kan Yop. Yop basahkan tanah-tanah yang kering tu. Tanah yang kering supaya dia jadi sejuk kan Yop. Ya. Jadi Yop, bagi nasihat sikit untuk bahagian sahabat-sahabat nak buat pertanian tu. Okey, kepada sahabat-sahabat ilmu pertanian, pergi je mana-mana kursus yang buat oleh yang berkaitan. Ya. Belajarlah. Tak kisah tanam apa, jangan tanam apa ni, benda yang tak berhasil je. Tidak berhasil je. Tanam buah, dapat makan buah. Dapat jual buah. Ya, orang kata kat rumah tu ada tanah sikit pun jadilah Yop. Ya. Jangan orang kata tidak bercucuk tanah langsung. Jangan tak buat langsung. Cakap tangan panas, tipu je. Tipu je. Yop cuba tangan panas orang cakap, tapi tanah elok je tumbuh je. Boleh juga Yop. Boleh. Kalau macam tu buat satu tek lah, orang ni tangan panas, orang ni tangan sejuk. Mana ada Yop. Yop dah habis ni tutup tutup Yop, tutup Yop. Okey, terima kasih banyak Yop bagi nasihat tu. Terima kasih. Okey, terbaik. Di mana kita Yop? Dunia Yop. Dunia Yop dalam dunia pertanian Yop. Ya, terbaik. Terbaik lah.